Hello dan selamat datang semua. Pernah tak rasa penat sangat galas beg sekolah yang berat tu? Dalam perkongsian kali ini, kita akan tengok macam mana D5 2.0, platform pembelajaran digital daripada Kementerian Pendidikan, boleh ubah cara kita belajar. Jom, saya akan tunjukkan anda semua benda yang perlu anda tahu, dari cara log masuk sampailah apa yang best kat dalam tu. Okey, perjalanan kita hari ini ada 4 perhentian utama. Mula-mula kita kenal-kenal dulu dengan D5 ni. Lepas tu, saya akan tunjuk satu persatu cara nak log masuk. Kemudian, kita akan tengok cara selesaikan masalah kalau ada yang sangkut. Dan akhir sekali, yang ni paling best. Kita akan terjah masuk dan terokai apa yang ada dalam D5. Baiklah, jom kita mulakan. Sebelum kita bedah siasat semua ciri-ciri hebat dalam D5 2.0 ni, penting untuk kita faham dulu kenapa platform ni wujud. Sebenarnya, ia dicipta untuk selesaikan satu masalah yang saya yakin semua pelajar pernah lalui. Soalan ni kan, rasanya tak payah tanya pun. Semua orang dah tahu jawapannya. Sakit bahu, sakit belakang, galas beg yang penuh dengan buku teks tebal tu setiap hari. Nah, D5 ni lah jawapan yang kita cari-cari selama ni. Dan inilah dia penyelesaiannya, buku teks digital. Dengan D5, semua buku teks awak boleh diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu, kat mana-mana je. Bukan setakat beg jadi ringan macam kapas, tapi belajar pun jadi lagi seronok dengan adanya video dan kuis interaktif. Cuba bayangkan, satu perpustakaan sekolah sekarang muat dalam poket je. Jadi, apa sebenarnya D5 ni? Nama panjang dia Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Tapi senang cerita, ia macam satu pintu utama rasmi dari KPM yang menghubungkan kita ke semua alatan dan bahan pembelajaran. Semua benda yang kita perlukan, semuanya dah ada kat satu tempat. Senang kan? Okey, jom kita masuk bahagian teknikal sikit. Macam mana cara nak log masuk? Jangan risau, proses dia betul-betul mudah. Jom kita buat sama-sama, satu persatu. Mula-mula sekali, buka je mana-mana browser dan type alamat ni, d2.d5.edu.my. Bila dah masuk laman utama, awak akan nampak satu kotak kecil untuk setuju dengan terma dan syarat. Tandakan kotak tu, lepas tu terus je klik butang untuk log masuk. Mudah kan? Sekarang, kita sampai ke bahagian yang paling penting sekali. Nanti akan keluar paparan log masuk Google. Ingat ya, pastikan awak guna ID yang sekolah bagi yang hujungnya ada @moe-dl.edu.my. Tolong jangan guna akaun Gmail peribadi awak pula. Mesti ada yang tertanya-tanya, mana nak dapat ID dengan password ni? Senang je. Boleh dapatkan daripada guru kelas ataupun guru ICT kat sekolah. Kalau terlupa ke, hilang ke ataupun memang belum dapat, cepat-cepat hubungi mereka, okey? Okey, lepas dah masukkan ID dan kata laluan, nanti akan keluar satu tertingkap yang minta kebenaran. Jangan risau, ini langkah biasa dan selamat. Awak cuma perlu klik allow atau benarkan. Ini penting supaya semua aplikasi macam Google Classroom dan Google Drive boleh berhubung dengan D5 tanpa sebarang masalah. Okey, kita dah bersedia untuk sebarang kemungkinan. Macam mana pula kalau tiba-tiba tak boleh log masuk? Jangan panik. Jom kita tengok beberapa masalah yang biasa jadi dan cara nak selesaikannya dengan pantas. Kita pastikan semua orang dapat masuk. Percayalah cakap saya, awak bukan orang pertama atau terakhir yang hadapi masalah ni. Lupa password, tersalah type satu huruf dalam ID, benda ni memang sangat biasa jadi. Tapi yang penting, ia senang untuk diselesaikan. Jadual ni penyelamat awak. Kalau ID tak berfungsi, cuba semak ejaan betul-betul. Kadang-kadang kita typo je. Kalau lupa password, hubungi guru ICT, mereka boleh set semula untuk awak. Kalau laman web tu tak boleh buka, cuba clear cache. Ini macam kita bersihkan habuk dalam browser. Atau kalau masih tak boleh, guru ICT sedia membantu. Dan kalau akaun terkunci sebab banyak kali salah cuba, awak dah tahu siapa hero yang perlu dihubungi. Tahniah, anda dah berjaya log masuk. Semua halangan teknikal dah kita atasi. Sekarang tibalah masanya untuk bahagian yang paling seronok. Jom kita terokai khazanah ilmu yang ada dalam D5. Dan inilah dia, papan pemuka atau dashboard D5 2.0. Anggaplah ini macam pusat kawalan peribadi awak. Semua pengumuman penting, akses pantas ke aplikasi kegemaran, semuanya bermula dari sini. Dari sini, kuasa betul-betul di hujung jari awak. Nak buka buku teks digital? Klik je. Nak masuk kelas dalam Google Classroom? Boleh. Nak siapkan tugasan guna Microsoft Word atau Excel? Pun ada. Nak semak pengumuman terbaru dari cikgu? Semuanya ada depan mata. Jadi, inilah keajaiban D5. Lupakan terus zaman pening kepala nak ingat macam-macam password untuk macam-macam laman web. Dengan D5, cukup satu log masuk je. Dan pintu ke seluruh dunia pembelajaran digital anda akan terbuka luas. Baiklah, sekarang giliran anda pula.
Kunci dah ada di tangan. Persoalannya, pintu subjek mana yang awak nak buka dulu? Adakah sains, matematik ataupun sejarah? Dunia pembelajaran digital sedang menanti untuk diterokai. Selamat belajar dan selamat meneroka. Nah, tak rasa